Laporannya dah cukup baik. Hah? Tak payah buat perubahan apa-apa pun. Untunglah. Baru lagi kerja, bos dah backup kau. Mesti kau ada buat something kan? Sampai bos pun bagi attention dengan kau. Puan, kalau saya buat kerja tak elok, Puan boleh bagi tahu saya. Saya akan betulkan. Apa? Kau nak buat semua ni? Kau nak buat kerja ni? Kau tu cuma gunakan paras rupa kau yang tak berapa tu je untuk dapatkan semua benda. Lebih daripada tu, kau tak ada apa pun. Kau nak sangat kan? Buat kerja ni, pastikan siap. Aku nak hari ni kau siapkan. Faham? Manager ni sengaja di pasar ni. Tu lah tu, dia baru start kerja. Dah kena tekan macam ni. Tekan dia. Hai bos. Mesyuarat perniagaan esok kau tak perlu pergi. Puteri akan ikut aku. What? Bos tengah buat prank kan? Tak kelakar lah bos. Jawatan kau dah tarik balik. So mulai hari ni kau dah pecat. Hah? Bos, I yang banyak buat jasa dekat company ni. Apa yang nak pecat I? Beberapa staf dah buat laporan tentang kau. Penyalahgunaan kuasa, mengelak tanggungjawab dan menindas pekerja lain. Ouch. Dia backup saya. Kau boleh kemas barang-barang kau. Boleh keluar pejabat hari ni juga. Puteri, stand by. Esok kau ikut aku pergi mesyuarat.